Kita apa? Listen to your body, find your own Nico pace. Sebab itu perkataan Nico keluar tu. Nico dalam bahasa Jepun, dalam bahasa kita dipanggil senyum ataupun smile. Sebab tu slow jogging juga dipanggil sebagai run with a smile. Lari sambil senyum. Sebab tu Nico tadi tu. Nico is a smile. Run with a smile. Okay. Ada dua indikator. Bila dia beritahu find your own Nico pace. Jangan ikut orang lain. Listen to your body. Tengok pada ukur baju di badan sendiri. Indikator dia ada dua. Bila kita slow jog tu, indikator dia ada dua. Satu, kita boleh bercakap. Sambil-sambil kita slow jog tu, kita boleh bercakap. Tak putus suara. Kita boleh bersembang. Kita boleh menyanyi. Nak berzikir pun boleh berzikir masa kita slow jog. Itu yang pertama. Sebab tu digalakkan bila buat dan praktis slow jogging kan, carilah kawan-kawan sama-sama. Jadi bolehlah bersembang, nak membawang sama-sama tu kan, sambil-sambil slow jogging. Alright. Yang kedua indikator dia ialah masa kita slow jog, kita masih boleh bernafas macam biasa. Dia tak boleh sampai mengah. Kalau rasa masa lari tu rasa macam dah mengah ke ataupun dah hilang suara tak boleh nak bercakap, dia kena slow lagi. Maybe you belum nak praktis slow jogging. Tak apa, mula-mula tu tak perlu lagi kita terus nak buat lari tak berhenti kan. You boleh lari 1 minit, jalan 30 saat. Lari lagi 1 minit, jalan 30 saat. Buat step by step. Slow